Assalamualaikum sahabat-sahabat, saya Ashraf daripada Pro Steering. Hari ini saya nak tunjukkan cara untuk kita nak cabut steering untuk Perodua Myvi G3. Okey, jom. Okey, untuk cabut airbag ni kita akan buka skru. Dia ada sebelah kiri, kanan dan bawah. Bukan skru, dia ada klip. Jadi kita tolak menggunakan screwdriver flat macam ni. Kita tolak je kiri, kanan dan bawah. Saya tak tunjukkan sebab gelap, jadi takut tak nampak lah. Okey. Okey, seterusnya kita pastikan steering tu betul. Okey, dan kita matikan enjin. Okey, kita matikan enjin. Lepas tu kita buka airbag ni slow-slow. Okey, bahagian belakang ni dia ada satu soket dan juga satu soket horn. Okey, yang ni soket horn, yang ni soket untuk airbag. Jadi kita buka. Okey, selepas tu untuk soket airbag kita buka menggunakan screwdriver flat yang kecil macam ni. Kita umpil sikit dan kita tarik. Okey, sampai dia terbuka macam ni. Okey, seterusnya untuk skru soket ataupun nut yang kat dalam ni kita buka menggunakan soket saiz 19 dan kita gunakan impact wrench. Okey. Seterusnya kita ambil satu marker. Okey, lepas tu kita tanda sikit. Supaya bila kita pasang nanti kita tak sengit lah. Okey. Seterusnya kita nak cabut steering ni. Kita buka dulu, ada satu soket kat tengah ni. Okey, itu sahaja. Lepas tu kita ketuk sikit untuk kita nak buka. Okey, nampak dia akan longgar lepas kita ketuk dan kita tarik sahaja sampai dia tercabut. Okey, jadi sekarang untuk steering ni saya akan wrap balik menggunakan material napa. Kita gunakan benang warna merah. Okey, terima kasih, semoga perkongsian ini bermanfaat.